源于对伊斯兰教的敬仰，一位原本信仰佛教的华裔青年，最终在1446年伊斯兰历的斋月期间，坚定地决定皈依伊斯兰教。源于对伊斯兰教的敬仰，一位原本信仰佛教的华裔青年，最终在1446年伊斯兰历的斋月期间，决定在2025年3月1日于居港市的真和清真寺正式皈依伊斯兰教。哈里斯表示，他对伊斯兰教的兴趣源于经常陪伴朋友前往清真寺，在那里他被穆斯林们虔诚祷告和清洗的方式深深打动。在过去的1年里，哈里斯开始自学伊斯兰教，但这段学习旅程并不轻松。他面临的一大挑战是缺乏一位可指导他的老师，以及在学习阿拉伯语，特别是朗读古兰经时也遇到了困难。尽管最初他是悄悄学习伊斯兰教的，未告知家人，但最终哈里决定公开宣誓，亲自念出信仰证词，并正式成为一名穆斯林。Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, kemarin sih sejak ikut-ikut kawan juga sih masjid, main-main ke masjid itulah, jadi ya lihat ya mungkin tersentuh gimana kayak gimana apanya gitu ya. Cara sholatnya ya, habis itu kayak sampai kan seniat itulah gitu, mungkin menjalankan perintahnya. Jadi ya saya coba mendalami juga gitu, mungkin lebih gitu aja. Itu prosesnya berapa lama itu? Prosesnya hampir setahun juga. Setahun ya? Iya, belajar sendiri. Belajar sendiri juga iya, kita sempatnya. Cari tahu sendiri, cuma kan memang kemarin ya belum ada guru atau apanya gitu. Sekarang udah ada? Belum juga, jadi ini aku juga dikenal juga sama Pak Jeffrey, dibantu juga。与此同时，真和清真寺的副主席德摩诺表示，清真寺设有真和贵信者培训计划，旨在培养新皈依的穆斯林。这项计划旨在帮助皈依者更好、更正确地学习伊斯兰教。Cinghu sendiri kita ada daurah mu'alaf Cinghu, DMC namanya. Itu membina mu'alaf yang baru masuk ya, itu semacam ada training ya, semacam training agama. Itu dia belajar fikih, belajar mengaji, bagaimana belajar sholat yang benar. Itu kegiatan biasanya kita lakukan setiap bulan. Lutfi Fatuhi. Agama secara negara beralih menjadi muslim Ka'bah. Insya Allah dengan bantuan kita sama-sama